Ui, selamat babe. Beribu babe. Ini kalau pergi salah kedai. Okey guys, hari ni kita ada sebiji Z800 motor Kawasaki. Kita tengok apa masalah dia. Kalau korang tengok kat meter ni, dia ada lamban teko ni. Zoom sikit Farid. Lamban teko ni sepatutnya bila kita start dalam masa 3 saat dia kena hilang. Tapi kita tengok apa masalah dengan motor ni. Ui, serio big bunyi dia. Owner telefon saya pagi tadi, dia beritahu dia tengah jalan, tengah bawa motor ni, tiba-tiba dia ada emergency, dia tekan brake, motor ni jatuh. Jatuh pula dekat belah kanan. Pun matikan enjin motor dia. Bila dia start motor dia, lamban minyak hitam tu tak nak hilang, lepas tu dia keluar bunyi yang bising. So owner pun hantar video kat saya. Bila saya dapat video tu, saya bagi tahu dengan owner jangan bawa motor lagi. Kepada pengguna-pengguna motosikal, ini adalah masalah yang besar. Bila motor ni tumbang, dia ada dua sahaja kemungkinan. Satu ialah berkemungkinan ada angin pada dia punya bahagian oil pump dia. Disebabkan motor Kawasaki ni oil pump dia agak low pressure, lalu terjadi di mana angin dia jadi trap. Sebabkan bila dia jatuh, motor still running, so oil pump tu duk pusing-pusing, dia tak sedut minyak. Dia sedut angin, dah angin tu trap dekat dalam dia punya oil pump. Dia nak start balik, oil pump tak boleh nak push dia punya angin keluar. So dia jadi benda ni. Yang kedua, mungkin disebabkan jatuh tadi tu dah ada kerosakan yang lebih besar pada dia punya enjin. Mungkin ada isu dengan crankshaft atau sebagainya. Tetapi saya bajet ni just ada angin saja pada dia punya oil pump dia. Kita akan cuba troubleshoot, buang angin pada oil pump dia. Lepas kita buang angin, dah akan tengok. Hopefully dia tak rosak lah. Motor ni recover. Alhamdulillah lah, owner akan dapat menjimatkan duit dia lah. Tapi kalau tak, ribu-riban babe, 10,000, 20,000. Owner pun baru lepas beli motor babe. Kesian owner. Owner baru beli motor ni babe. Dekat kau. Abang akan cuba tengok benda ni. Ada betul ke tak ada betul ada angin ini tembak? Jom kita tengok. So apa yang kita buat ialah kita nak force angin tu keluar. So cara nak force angin tu keluar, kita longgarkan sedikit kita punya oil filter, start motor, bagi angin tu keluar. Once angin tu keluar saja, kita tutup balik oil filter kita. Oil pump dia duduk sini tau. Bila dia tak sedut minyak hitam, dia sedut angin, angin tu dah trap dekat oil pump dia. So sekarang kita nak push keluar angin tu supaya dia tarik balik minyak hitam untuk masuk ke dalam kita punya sistem. Okay, so abang akan longgarkan. Kita bukakan balik. Rasa longgar-longgar lebih kurang longgar yang tangan boleh pegang. Okey, start. Padam kan? Okey. Tadi pun ada nampak dia jadi macam keluar angin. Patutnya sekarang bunyi tu akan hilang dan pada masa yang sama lamban minyak hitam tadi tu padamlah. Sekarang kita nak test. Farid, zoom tengok. Ada betul ke tak ada betul? Alright. Bukan zoom muka aku. Kau kalau kau ni memang kita on. Ingat dalam masa 3 saat lampu minyak hitam ni dia kena padam. Dan kita minta tak adalah bunyi pelik-pelik yang keluar daripada enjin motosikal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak ada salah-salah ke? Macam mana dengan kita punya quotation puluh-puluh ribu yang kita bagi pada order ni? Takkan kita nak bagi tahu puluh ribu buang angin saja daripada dia punya oil pump. Rasa bersalah pula kita buat video ni. Saya rahsia kebanyakan komen tau. Ini kalau pergi salah kedai, overhaul. So, abang harap video ni dapat memberi manfaat kepada orang. Bila motosikal korang ada lambang minyak hitam, jangan bawa motosikal tu. Bawa motosikal pergi jumpa mekanik untuk kenal pasti apa kemungkinan. Tolong sentiasa monitor lampu minyak hitam ni. Dan seterusnya abang harap video ni dapat memberi orang manfaat. Jangan lupa untuk share video ni pada makcik-makcik korang yang mungkin sekarang ni kesunyian. Makcik-makcik korang yang sentiasa scroll video. Abang Ahmad ni dia tak buat video baru ke? Memang abang Ahmad kau suka menyediri ke sekarang? Kepada Liza, kenapa Liza dah kurang makan sekarang Sekarang Liza dah kurus. Makan balik dah. Janganlah sampai macam tu Liza Okey. Jangan lupa like, share, komen. Abang pun Hauliau miau miau ciao ciao. Mantap Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.